Jadi alhamdu pujian. Okay? Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Alamin alam. Saya dulu tadi perkataan alam ini sudah masuk di dalam bahasa Melayu bermaksud alam. Alam semesta alam. Syah alam saya kata kan. Syah alam. Syah itu bahasa Parsi. Maksudnya raja. Alam tu bahasa Arab maksudnya dunia. Jadi Syah alam ni raja dunia. Ish, betul lah nama tu, nama sultan kita. Sebab itu orang Melayu kita, dia punya bahasa dia tu diambil daripada banyak bahasa. Bahasa Parsi masuk, bahasa Arab masuk, bahasa Inggeris masuk sudah penjajahan kan? Masuk. Syah tu bahasa apa? Bahasa Iran ataupun bahasa Parsi maksudnya raja. Syah Iran tu kan? Mana raja Iran. Alam bahasa Arab itu. Kalau banyak alam, alamin sebab nak kata alam dunia, alam semesta yang kita tak nampak dan yang kita nampak, alam jin dan manusia. Jadi alamin dibanyakkan. Kalau satu alam, alam. Banyak alam, alamin. Kalau kata orang Muslim, Muslim. Kalau banyak orang Muslim, Muslimin. Macam tu cara nak pluralkan dia kan. Gitu. Saya perhatikan bila belajar bahasa Arab ni, rupanya banyak kata-kata Melayu ni ada usul bahasa Arab. Bahasa Parsi pun ada juga. Sultan bahasa Arab. Mansur, nama dia. Syah itu bahasa Parsi. Mana raja. Sultan mana raja, bahasa Arab. Syah maknanya raja dalam bahasa Parsi. Dua-dua bahasa Parsi. Sultan, Mansur, Syah. Sultan, Ahmad, Syah. Contohnya, masya-Allah, dua sekali masuk kan. Hebat. Ada lebih kurang 4,000, ikut pekajiannya, 4,000 perkataan dalam bahasa Melayu kita ada usul-usul daripada root Arabic. 4,000. Banyak betul lah. Saya pun tak percaya tu. Tengok buku dia baru percaya. Betul lah. Betul. Perkataan tongkat pun bahasa Arab. Ada Quran, atawakkak, tongkat. Perkataan tongkat pun bahasa Arab. Masya-Allah. Jadi perkataan alam masuk dalam bahasa Arab, iaitu sekalian alam. Baik, tak apa dah tu kita sambil ya insya-Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Terjemahan ni kita akan kaji lepas ni insya-Allah. Ar-Rahman, dia terjemah kat situ yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Tak apalah, terjemahan tak apa insya-Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuma kita nak bagi tahu bahawa dia punya kata dasar itu sama, iaitu ra, rootnya. Kata dasarnya sama, iaitu ra, ha dan mim. Ra, ha dan mim. Ra, ha dan mim. Ra, ha, mim. Ar-Rahim, ra, ha dan mim. Rootnya yang sama, tapi maknanya berbeza. Sebab bentuk perkataannya berbeza. Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Diterjemah dalam bahasa Melayu yang pemurah, yang pengasih. Yang pemurah, yang pengasih. Baik. Perkataan yang keempat ya, kelima, Malik. Kita sebut sama-sama Malik ini, Malik ya. Perkataan Malik ini maksudnya pemilik. Masuk dalam bahasa Melayu juga. Tu aja ya. Malik, pemilik. Masuk bahasa Melayu juga, Malik. Saya pemilik rumah. Ana Malik al-Bait. Ana Malik al-Bait. Saya pemilik, milik apa? Apa-apa sebutnya. Malik al-Kitab. Pemilik buku. Malikul Kitab. Pemilik buku. Sebut nama bawah tu. Tulis kat buku tu belakang tu. Malikul Kitab. Jadi Malik maknanya pemilik. InsyaAllah. Pemilik. Dan di dalam orang baca qiraat Quran, ada juga qiraat yang baca cepat. Malik. Tanpa sebut Malik. Dia sebut apa? Malik.
Maliki yaumiddin, siapa yang pergi ke Mekah dia dengar so, imam tu yang akan baca cepat. Maliki yaumiddin tanpa disebut Malik. Itu adalah qiraat. Dengan makna sikit berbeza. Kalau panjang dia jadi pemilik, kalau pendek Malik ia diraja. Satu pemilik, satu lagi raja. Kalau panjang kan sebut tuan-tuan sebutnya Malik. Maknanya pemilik. Kalau raja Malik. Kena cepatkan sikit. Maliki yaumiddin maknanya raja hari pembalasan. Kalau Malik, pemilik hari pembalasan. Satu maknanya pemilik, kalau panjang, kalau pendek maknanya raja. Boleh insya-Allah tu? Malik, raja. Malik, pemilik. Beza gitu je. Boleh tu insya-Allah? Pemilik, sebab itulah kita kata pemilik dan raja. Dua-dua sekali. Seolahnya masa depan ni, masa kita sekarang ni, raja tidak lagi memiliki. Raja ni dia menjadi apa? Dia menjadi simbol kesatuan negara tu. Dia jadi macam simbol. Dia tak jadi pemilik. Kan zaman sekarang kan? Zaman sekarang ni raja dia raja perlembagaan. Tak macam dulu macam raja mutlak. Maknanya raja itulah yang memiliki negara. Sekarang ni dia tak lagi. Raja adalah ketua negara. Itu dia. Tengok tu. So, dalam Quran ada dua sekali. Raja dan pemilik. Perubahan zaman itu menyebabkan raja itu tidak lagi memiliki. Dia hanya sebagai ketua sebuah negara. Tengok tu. Jadi kedua-dua sekali. Raja dan pemilik. Dua sekali. Jadi perkataan bacaan dengan Malik itu meluaskan makna. Menyebabkan bahasa itu boleh masuk ke mana-mana zaman. Zaman dulu, masa zaman Raja Mutlak, Maliki Yaumiddin. Boleh masuk. Zaman sekarang ni, oleh kerana Raja tidak ada lagi memiliki negara tu, dia hanya ketua negara, maka Malik itu ada signifikan dia. Pemilik. Bukan sekat Raja, tapi juga pemilik. Itu ceritanya insyaAllah ya. Itu cara kita nak gabungkan dua bacaan Al-Quran itu. Satu Malik, satu lagi ialah Malik. Iaitu raja yang memiliki, ada kuasa memiliki. Bukan setakat simbol, tapi dia memiliki. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Maliki Yaumiddin, satu lagi Maliki Yaumiddin. Sebab itulah kadang-kadang anak-anak kita dekat sekolah agama dia belajar qiraat. Dia baca qiraat. Dia balik rumah dia tahu qiraat. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tanya dia, apa rahsia di antara Malik dengan Malik itu? Tak tahu, Ustazah tu hafal dia kata. Patutnya kena bagi tahu sikit lah. Sikit je. Ini raja, ini pemilik. Kalau panjang pemilik, kalau pendek jadi raja. Kena bagi tahu sikit lah. Barulah dia ada apa namanya, rasa macam ada banyak faedah belajar qiraat tu kan. Kalau tak setakat hafal gitu je. Okey, baik. InsyaAllah. Perkataan yaum. Tengok perkataan yaum itu. Yaum maksudnya yaum. Hari. Yaum. Kalau hari kiamat, yaumal qiyamah. Hari Arafah. Kita insyaAllah seminggu lagi kita hari Arafah. Namanya Yaum Arafah. Yaum Arafah. Kalau tuan-tuan tak pasti baris dia, sebut Yaum, matikan dia. Selamat. Kalau sebut Yaumu, Yaumi itu dia jadi problem pula. Sebut Yaum. Yaum Arafah. Hari Jumaat, Yaum Jumaah. Hari Sabtu, Yaum Sabt. Hari Selasa, Yaum, tak apa dah. Dalam Quran dia sebut hari, 2 hari je. Hari Jumaat, hari Sabtu. Ada orang tanya kita, hari dalam Quran ada hari apa? Tuan kita jawab apa katanya? Hari dalam Quran ni 2 je. Satu hari Jumaat, satu hari Sabtu. Yaumal Jumaah, surah Jumaat kan? Lepas tu hari Sabtu. Fi Sabti, ada dalam hari Sabti.
Sebut dua tu lah. Mana hari-hari lain tu tak ada disebut dalam Quran. Tak ada. Ya? Yaum. Ingat insya-Allah, yaum tu hari kan? Hari pembalasan yaumiddin. Yaumiddin. Din itu dia banyak makna di dalam bahasa Arab. Din bermaksud agama. Innad dina indallahil Islam. Oh, maknanya agama. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Din itu agama. Din juga bermaksud balasan. Tengok konteks dia. Yaumiddin maksudnya hari pembalasan. Bukan hari agama, hari pembalasan. Baik, jelas tu? Din tu? Baik. Sebab apa? Apa kaitan di antara din makna pembalasan dengan din makna agama? Sebenarnya adalah agama ini ialah asasnya percaya bahawa akan ada hari pembalasan. Itu je cerita je. Agama ini adalah asasnya kepercayaan kepada hari pembalasan. Asas dia. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Ada beriman dengan hari pembalasan. Ada. Jadi sebab itu dia ada kaitan antara agama dengan pembalasan itu. Okey. Iyaka. Iyaka ni kita dah baca kan sejak budak-budak lagi. Iyaka kan. Tak faham lagi iyaka tu. Kita tak faham dia punya detail itu. Iya ni satu perkataan. Ka ni satu perkataan. Jadi kata hanya engkau, mana hanyanya? Iya ke? Nanti kita terangkan lepas ni kan. Apa maksud iyaka ni? Kita terangkan sekali lagi insya-Allah. Iyaka ni hanya engkau. Itu diterima dalam bahasa Melayu, hanya engkau. Detailnya kita akan terang lepas ni insya-Allah, ya. Iyaka tu maksudnya apa iyaka tu? Na'budu kami sembah. Kami sembah ya. Mana kaminya tak ada pun. Sembahnya na'budu tapi kami itu disimbolkan saja iaitu na'budu. Nun ini menyebabkan kita kata dalam tu ada kami. Na'budu. Baik. Dan iyaka dia terjemah hamba. Modul kita terjemah hamba. Iyaka hanya. Ka tu engkau. Selesai. Ka tu engkau ya. Iyaka. Nasta'in. Nun macam nun yang atas ni juga. Na'budu kami. Nasta'in kami juga. Nasta'in kami pohon pertolongan. Nasta'in. Itulah perkataan yang kita. Ada sikit lagi insya-Allah. Ihdina tunjukilah. Mana tunjuk? Ihdi itu tunjuklah. Na itu kami. Ihdi tunjuklah. Na kami. Jadi tunjukkan kami jalan. Sirat. Boleh insya-Allah sirat tu? Saya kata perkataan sirat ini ada dalam bahasa Inggeris. Street. Street. Wall Street. S-T-R-E-E-T. Sebutnya sirat. Sebut pelaknya street. Gitulah lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Boleh cek balik itu insya-Allah. Okey, sirat maknanya jalan. Lurus, mustaqim. Mustaqim lurus ya, mustaqim. Ini kata mustaqim insya-Allah. Perkataan tu mustaqim itu sama erti juga dengan istiqamah. Pernah dengar perkataan istiqamah? Istiqamah maknanya berada di jalan yang lurus. Mustaqim orang yang ataupun jalan yang lurus, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang tu kita ingat kita bila belajar bahasa Al-Quran, kita ingat bila dah boleh bercakap dah. Pergi ke negeri Arab, kawan saya ada cerita dia pergi negeri Arab ni, sesat jalan, tak jumpa. Nampak polis trafik dekat Arab tu. Kiri kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana fi dhalalin mubin, dia kata. Ana fi dhalalin mubin. Tu dia ambil ayat Quran. Ana fi dhalalin mubin. Tu aku berada di dalam sesat yang nyata. Dia ambil kopi daripada ayat Quran kan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah betul dah. Ana fi dhalalim mubin. Waktu polis tu beranjak kan? Astaghfirullahalazim. Waktu beranjak polis tu. Ihdinas siratal mustaqim. Lagilah pening kawan tu. Jadi penggunaan bahasa dalam Quran itu orang faham, tapi pelik bunyinya. Gitulah kita pelik bunyinya. Boleh guna tak? Boleh aja. Boleh aja, insya-Allah. Sesat jalan tu, Assalamualaikum, ihdinas siratal mustaqim. Boleh tak? Boleh. Tapi makna dia tu, perkataan tu jadi pelik. Orang dengar tu, ini sesat apa ni? Ini sesat jalan ke atau sesat apa? Sesat akidah ke apa? Jadi lain pula. Okey, insya-Allah ihdinas siratal mustaqim. Jadi sirata jalan lagi. Jalan allazina orang-orang yang an'amta. Tu an'amta ni tengok ni. An'amta ni berapa perkataan kat sini? Ada banyak perkataan ni. An'amta, an'am beri nikmat. Daripada perkataan nikmat, ta itu kat akhir tu engkau telah beri nikmat. An'amta, engkau telah beri nikmat. Engkau kurniakan nikmat. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Ghairi. Sebab tu saya kata tadi, kalau ghairi itu maksudnya bukan. Kalau kita nak kata orang Muslim, Muslim. Kalau bukan Muslim, ghair Muslim. Gitu ya. Ghair Muslim. Gitu ya, insyaAllah. Al-maghdub yang dimurkai. Al-maghdub yang dimurkai. Macam mana kita nak faham dia punya al-maghdubu alaihim? Banyak perkataan ini. Dia perkataan maghdub ini, dad, ghain, dad, ba. Maksudnya ra, ta, ba ni, dia ru ini maksudnya murka. Maghdub yang dimurka. Yang dimurkai, ya. Maghdub yang dimurkai. Kalau ra, ini kita nak baca sikit ni, saya tunjukkan contoh kita nak bacakan. Ra, contoh. Ra, ha, mim. Yang rahmat tadi, rahim tadi, rahman tadi kan. Cuba jadi macam maghdub. Bunyinya macam mana? Marhum. Marhum maksudnya yang dikasihi, yang dirahmati. Marhum. Orang dah meninggal kata almarhum. Almarhum bapak saya. Almarhum itu maksudnya yang dikasihi. Kalau al-maghdub dia pattern yang sama, bentuk yang sama. Rahimah kalau kita tukar dia jadi maghdub, dia jadi marhum. Saya minta tolong satu lagi perkataan kita letak kat sini. Jom. Fataha. Tak ada tulis pula. Ha. Apa maksud ru fataha? Buka kan? Cuba ubah menjadi macam maghdub. Cuba nak dengar sekali. Bunyinya maftuh. Mim. Letak mim kat sini. Maftuh. Dipanggil pattern. Dia ni bahasa Arab ni berpattern. Jadi kalau kita faham pattern dia tu, senang. Contohnya kan, maghdub daripada kata dasar apa? Kata dasar dia apa? Maghdub, ghain, dad, ba. Tambah mim, tambah waw. Bunyinya maghdub. Ru-nya ghain, dad, ba. Cuba ambil kata dasar fa, ta, ha. Cuba bunyikan dia. Maftuh. Ambil kata dasar ra, ha, mim. Bunyikan dia. Marhum. Al-marhum tu kan? Al-marhum tu. Lagi. Apa lagi tu? Apa lagi? Banyak perkataan kita nak belajar ni. Tak apalah. Ini dia panggil pola ataupun pattern. Corak perkataan kan? Rahimah dia jadi marhum. Kalau fathah dia
Maftuh. Kalau yang ini maghdub, ini yang dimurkai. Dia punya pattern itu maksudnya yang dimurkai. Kalau marhum, yang dirahmati. Maftuh, yang dibuka, yang terbuka. Contohnya kita pergi kedai Arab kan, ditulis kat situ maftuh, maksudnya apa katanya? Maksudnya kedai itu open lah, boleh masuk lah. Gitulah insyaAllah, terbuka lah. Maftuh, pergi kat kedai tengok, maftuh, masuk. Lepas tu dia kata tutup, ghairu maftuh. Tak tutup dah tu. Kalau tak tahu perkataan, tak ghairu je selesai masalah. Tak Allah. Boleh tu? Tak apa dah tu. Kita nak belajar juga pattern-pattern dia. Dia bahasa Al-Quran ni bahasa berpattern. Kena ingat tu. Bila kita dapat tangkap pattern tu, kita akan dapat belajar. InsyaAllah ya. Boleh tu? Ini mukaddimah saja ni insyaAllah. InsyaAllah mukaddimah saja. Nanti kita detailkan kemudian insyaAllah ya. Maghdub maksudnya apa tu? Maghdub tu maksudnya yang dimurkai. Mari mana yang dimurkai itu dan matan daripada pattern ni, mim dan waw ni. Kalau yang dikasihi marhum, yang dibuka maftuh, yang diterima maqbul, yang dilaknat mal'un. Mal'un kan ada orang Melayu kan, mal'un betul. Mal'un ni maksudnya yang dilaknat. InsyaAllah. Mal'un. Okey baik. Maghdubi alaihim, yang dimurkai. Wa tu dan. La bukan. Wala dan bukan. Sama dengan ghair tadi juga, sama juga. Dallin. Dallin tu mereka yang sesat. Dallin tu orang yang sesat. Ya. Daripada root dia, belajar sikit insyaAllah. Dad, lam, lam. Perkataan yang kalau datang root, dad, lam tu maksudnya sesat. Ataupun lost. Ataupun missing. Dad, lam. Ya? Again. Wow ni. Wow tu dan ya. La nafi. Sama je. Yang kita belajar dulu yang nafi, yang menafikan tu ada berapa tu? La, lagi, ma. Ma kan ingat dulu? Ma pun nama juga. Ma maknanya tidak. Satu lagi ialah ghair. Tambah aja insyaAllah ya. Maknanya bukan. Nak melainkan. Melainkan ataupun bukan. Ghair. InsyaAllah ya. Perlahan-lahan kita pergi kepada sentuhan bahasa insyaAllah. Sentuhan bahasa yang terpilih. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca setiap hari ini berpuluh-puluh kali tu. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, lafaz ini merupakan satu ungkapan yang terdiri daripada 3 perkataan itu. Bismillah. Dengan. Ismi, nama. Allah lah. Jadi kat sini dengan nama Allah. Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Okey, baik. Satu. Dari segi kaedah tata bahasa Arab, ungkapan ini merupakan satu bentuk ayat yang tergantung, iaitu yang digugurkan subjek and predicate-nya. Ya Allah, kita punya lama baca Bismillah ni rupanya tergantung. Maksud tergantung tu macam mana? Nanti saya terangkan beberapa perkataan ni. Dia makna tergantung ini, maksudnya dia tidak ada subjek predikat. Dia tidak ada pelakunya. Tergantunglah tu. Contoh tergantungnya macam mana? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim tu, ayat tu tak lengkap. Tergantung. Nak lengkapkan dia, lengkapkan dalam hati kita. Hati kita. Oh, cantik dia. Ayat tu kita lengkapkan dengan hati dia. Maksud Bismillah tu dengan nama Allah. Apa maksud dengan nama Allah tu? Mesti ada sesuatu.
Saya baca Al-Quran dengan nama Allah. Bismillah. Jadi yang tergantungnya adalah, yang kita masukkan adalah saya baca. Kalau kita kata, kalau kita nak buat kerja contohnya, kita kata Bismillah. Maksudnya ialah dengan, aku bekerja ini dengan nama Allah. Jadi aku bekerja itulah yang dibuang, yang digantung. Sebabnya nak gantung supaya kita boleh guna dekat mana-mana. Kalau saya tengah makan, nak makan contohnya, nak makan. Apabila saya nak makan tu, saya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ayat dah lengkap tu. Nak lengkapkan dia, letak dalam hati kita. Aku makan ini dengan nama Allah. Aku makan dengan nama. Nak sembelih binatang, Bismillah. Maksudnya, aku sembelih ini dengan nama, aku sembelih ini, aku makan ini, aku minum ini, aku naik kereta, Bismillah. Aku membaca Quran, Bismillah. Aku buat kerja, Bismillah. Ini maksudnya itu yang digantung tu. Yang digantung tu adalah aku buat kerja, aku mulakan, itu yang digantung tu. Jelas tu? Itu subjek and predikat ataupun dia panggil pelaku dan pembuatnya siapa. Sebab dalam bahasa Arab ni, dia mesti ada subjek and predikat, mubtada dan khabar dia panggil, atau juga dia mesti ada pelaku ataupun perbuatan dan pelakunya, mesti ada tu. Kalau tak ada tu dia panggil tergantung. Maksud tergantung tu ayat tak lengkap. Dilengkapkan dengan yang kita simpan dalam hati kita tu, yang kita niat tu. Bismillah, maksudnya saya buat ini dengan nama Allah. Bismillah. Jadi itu yang dimasukkan dengan tergantung tu. Dia gantung sebab bergantung kepada orang yang buat. Faham tu Bismillah tu insyaAllah? Kalau kita takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, aku solat ini dengan nama Allah. Jadi aku solat itulah yang digantung. Jelas tu yang digantung insyaAllah? Ada lagi tak ungkapan dalam doa kita yang digantung? Banyak sebenarnya. Tak sempat kita nak terangaikan, tapi ada juga. Contohnya kita kata, dalam budaya kita orang Melayu, contohnya dalam nak buat majlis tu, kita ada selepas negaraku, kita pakai nyanyi Asmaul Husna. Pernah dengar tak? Asmaul Husna. Apa dia punya permulaan dia? Nas'aluka. Ya. Nas'aluka pun ada tergantung juga. Nas'aluka tu maksudnya nas'aluka. Na tu apa maksud na di awal tu? Kami. Dapat belajar alhamdulillah. Na'budu, nasta'in. Hari ni nas'alu. Maksud nas'alu, kami minta. Lepas tu? Ka maksudnya? Kami minta dari engkau. Nas'aluka tu maksudnya kami mohon dari engkau. Ya, macam mana nyanyi dia? Nas'aluka, nas'aluka ya man huwallahul ladzi, kan? Nas'aluka, lepas tu dia stop. Masalah? Nas'aluka tu lepas tu dia stop. Ya man huwallahul ladzi. Dia stop ini sebab dekat sini dah lopong ni, kosong ni. Aku minta engkau, minta apa? Masing-masing minta lah. Aku minta engkau supaya aku dapat belajar bahasa Arab ni dengan tenang. Nas'aluka. Masa dia stop tu, sektah tu, niat dalam hatinya, aku minta apa? Aku minta, kalau yang belum dapat cucu lagi, aku minta supaya dapat cucu. Nas'aluka, dalam hatinya cucu. Contohnya. Rezeki. Nas'aluka. Stop itu sebut sebab Asmaul Husna ni mustajab, dia punya 99 nama tu kita sebut untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Jadi nas'aluka, lepas tu kita tak minta apa-apa. Minta lah. Nas'aluka tu masa dia stop itu, kita tu masukkan niat kita. Nas'aluka tu masukkan niat kita. Ya man, wahai Tuhan yang Maha Rahman. Itu cara dia. Kita tak faham kan? Nas'aluka, stop kan? Saktah. Ya man. Apa maksud saktah tu? Dia suruh kita letakkan. Tergantung pada situ. Dia tidak ada subjek. Yang kena buat objek tak ada. Minta apa? InsyaAllah. Begitu juga dengan Bismillah. Bismillah tu digantung juga. Asalnya, saya mula dengan Bismillah.
saya bekerja dengan bismillah. Jadi saya bekerja, saya mula, itu nama dia yang kita masukkan. Sebab bismillah itu, sebagaimana kata modul kita, tergantung. Ungkapan yang tergantung. Tak lengkap maksudnya. Iaitu ayat yang digugurkan subjek dan predikatnya. Di dalam ilmu balaghah, balaghah pula ni. Balaghah ni macam mana pula ni? Tak apalah, sikit-sikit boleh lah insya-Allah. Balaghah ni ialah ilmu kesenian bahasa. Ilmu kesenian bahasa. Ilmu balaghah ni ialah ilmu seni bahasa. Balaghah. Dalam ilmu balaghah, pengguguran unsur ayat di dalam keadaan tertentu merupakan satu keunikan dan keindahan bahasa. Kerana makna yang mendalam dapat disampaikan melalui ungkapan yang ringkas, padat dan syarat dengan makna. Ini selari dengan sabda Rasulullah, "U'titu jawami'al kalim." Aku dikurniakan kemampuan berbicara dengan kata-kata yang ringkas tetapi syarat dengan makna. Itulah dalam bahasa Arab ni kan. Dia ada ilmu balaghah. Satu bab dalam ilmu balaghah tu dia panggil bercakap dengan ringkas. Cakap ringkas. Cakap ringkas tapi maknanya dalam. Itu di antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi dia, Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah. Nama dia Jawami'ul Kalim. Tak apalah, itu istilahnya insyaAllah ya. Dari sudut bahasa, ungkapan penuh bagi Bismillahirrahmanirrahim ini dapat difahami dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, maksudnya apa? Aku mula, atau in bracket tu. Aku mulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi aku mulakan inilah yang tergantung itu, yang tidak ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim tu. Yang kedua, boleh juga kita memberi makna dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, aku mulakan. Boleh juga kan? Yang pentingnya, aku mulakan ini yang tergantung itu, yang tidak ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tu puan-puan insya-Allah? Jelas tu? Kita masukkan dengan ayat tergantung tu. Ayat tergantung ini ialah kita yang masukkan dia punya makna tu. Kita masukkan dia punya ungkapan tu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tu ayat tak lengkap. Kita kena dalam hati kita ada benda yang kita sebut. Aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya aku minum ini Bismillah dengan nama Allah. Jelas tu insya-Allah? Jelas tu? Itu yang dimasukkan dengan tergantung tu. Manakala perkataan lain contohnya Allahu Akbar, itu dah komplit, lengkap. Allahu Akbar, komplit. Subhanallah, banyak ayat yang komplit ya. Cuma ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab ni ataupun bahasa Al-Quran kita ataupun bahasa ibadat kita ni tergantung, iaitu untuk kita isi sendirilah insya-Allah. Sebahagian ulama cenderung memilih kefahaman yang kedua dengan hujah bahawa susunan tersebut merupakan satu kemuliaan dan pengagungan, ta'zim, iaitu mendahulukan nama Allah ke atas perbuatan manusia. Yang kedua lagi baguslah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, aku bekerja. Jadi niat perkataan yang lengkap itu diletakkan di akhir. Itu lebih afdal katanya, kerana kita nak nak letak nama Allah dulu. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim baru kita niat, saya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim, aku baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, aku makan. Itu lebih baik daripada kita kata aku makan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan nama Tuhan dulu. Itu lebih afdal. Jelas tu insya-Allah? Okey, baik. Kita pergi kepada ni, pengguguran unsur ayat tersebut melambangkan pergantungan sepenuhnya seseorang kepada hamba, kepada Allah, serta melahirkan rasa tawaduk dan penghambaan kepada pencipta yang mengurniakan kudrat dan kemampuan untuk melaksanakan setiap tugasan dan pekerjaan. Amat besar hikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan lafaz ini dalam bentuk ayat tergantung.
Ayat tergantung tu mempunyai makna yang besar sangat-sangat. Untuk aku mulakan boleh diganti dengan apa-apa kata kerja yang lain daripada perbuatan manusia yang harus, seperti aku belajar Bismillahirrahmanirrahim, aku makan Bismillahirrahmanirrahim, aku minum Bismillahirrahmanirrahim. Tak payahlah kita sebut aku minum Bismillah, tak payahlah. Yang tu sebut dalam hati je. Sebut dalam hati je, ya. Itu niat kita lah. Maknanya dikomplitkan, disempurnakan dengan niat. Itu yang dimasukkan dengan tergantung itu. Ini membawa maksud bahawa seluruh aspek kehidupan manusia bergerak dengan izin Allah serta dengan kudrat dan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah. Kerana sabda Rasulullah SAW, dan kita baca hadis insya-Allah, kullu kalamin, kullu segala, kalam percakapan, atau amrin urusan, zibal ini maksudnya penting. Tak apalah, tu kita baca sikit insya-Allah. Tak boleh semua, jangan tinggal semua, tak apalah. Zibal maksudnya penting. La, dapat dah la. Apa maksud la? La maksudnya tidak, kan? La. Yuftah. Dah dapat ada perkataan yuftah tu. Tak faham, tak apa. Tengok root dia. Maksudnya apa tu? Buka. Buka dah tu. Betul lah bukanya. Seronok yang dapat ilmu satu kali. Ya Allah. Ilmu, dapat ilmu seronok tu. Tadi kita baca Fataha, root Fataha tu maksudnya buka. Kita tengok, yuftah, buka. Seronok. Ya. Lepas tu pergi kedai makan Arab tu nanti, maftuh. Buka kat sini pun. Seronok. Ya. Kan? Alhamdulillah. Jadi, sikit-sikit kita belajar insya-Allah. La yuftahu, setiap kata-kata ataupun urusan penting yang tidak dibuka dengan B tu. B tadi apa dia B tadi? Dengan bismillah, dengan zikir. Zikir. Sebut. Dengan zikir Allah, dengan sebut nama Allah. Fahuwa, fatumaka, huwa. Dia. Kerja itu abtar. Apa maksud abtar? Kan ada dalam Quran kan? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar maknanya terputus. Dekat sini betul tak? Terputus. Maka ia terputus daripada keberkatan. Mengenai abtar. InsyaAllah. Kita dapat semua tu. Cuma perkataan yang kita tak tahu, mungkinlah perkataan yang kita tak tahu kan, yang jarang kita jumpa, mungkin perkataan kenapa tak nak padam ni? Kejap. Mungkin perkataan yang kita baru jumpa, contohnya perkataan zibal. Zibal ni maknanya penting. Zibal. Penting, ya. Yang lain tu biasa. Biasa saja. Baik. Maka bismillah bukan sekadar lafaz pembuka, tetapi satu latihan rohani yang mendidik hati supaya sentiasa meletakkan Allah di hadapan setiap urusan hidup. Baik, selesai tu lafaz bismillah tu kan. Masya Allah. Rupanya di sebalik bismillah yang kita baca setiap hari itu rahsianya. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang apabila kita bergaul dengan orang Arab ni, kadang dia tak sebut penuh pun Bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Dia Bismillah. Gitu aja. Dia bawa kereta kan, ada motor potong dia, tiba-tiba terpanjak. Bismillah. Terperanjak pun Bismillah. Marah pun Bismillah. Marah pun Bismillah juga. Jadi guna Bismillah ni dahsyat juga dari segi Arabnya. Arabnya. Jom, Bismillah. Dia ajak kita makan kan. Bismillah. Bismillah. Semua bismillah. Subhanallah. Menarik budaya dia orang ni bismillah. Cuma bismillahirrahmanirrahim itu kita disunatkan biasanya kalau sembelih binatang dia tak baca penuh, dia baca bismillah saja. Kata kenapa rahsia tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim?
Dia sebab Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak sesuai pada masa sembelih binatang tu. Jadi sebab itu apabila sembelih binatang jangan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya orang tu tak belajar sangatlah. Bismillah saja. Bismillah. Wallahu a'lam lah, kena cek balik ya dia punya fakta tu. Saya cerita ni sebab saya belajar juga gitu. Wallahu a'lam kan. Sebut bismillah aja. Bismillah ini bukan sekadar lafaz pembuka tetapi dia adalah latihan rohani yang mendidik hati supaya sentiasa meletakkan Allah di hadapan setiap urusan hidup. Bismillah. Hayya bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam bahasa Arab makna sesuatu perkataan boleh dikenali dengan merujuk kepada pola wazannya. Wazannya. Pola wazannya. Antara bahagian terpenting dalam bahasa ialah kata sifat, di mana ia terbahagi kepada beberapa bahagian yang boleh dikenali dengan melihat pada pola atau bentuk perkataan. Jadi pola-pola ini berbeza dari tahap maknanya. Kedua-dua perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ini berasal daripada root yang sama iaitu Ra, Ha, Ra, bagi kita tulis sama Ra, Ra, Ha, dan Mim. Mim. 3 root ni. 1, 2, 3. Yang ajaibnya, root ataupun kata dasar ataupun kata akar ini, dia 3. Kalau lebih daripada 3 tu jarang-jarang. Kurang daripada 3 mustahil. Tak ada yang kurang daripada 3. Mesti 3. Kalau 4 tu jarang-jarang. 5 tu kadang-kadang. 6 tu susah nak jumpa lah. Macam cerita P.Ramlee lah. Ya. Kadang-kadang. Okey, baik. Ra, Ha dan Mim kan? 1, 2 dan 3. Macam Fatihah tadi. Fa, Ta, Ha. Ini 1, 2, 3 kan? Ini jaranglah Ta, Ha saja tak ada. Dia root dia mesti 3. Oh, itu dahsyatnya itu. Root. Baik. Jadi daripada kata dasar Ra, Ha, Mim ini, keluarlah perkataan Ar-Rahim. Ra, besarkan sikit insyaAllah. Ra, Ha dan Mim. Ar-Rahman. Ra, Ha dan Mim. Semuanya daripada situ. Semua datang daripada Ra, Ha dan Mim yang membawa maksud rahmat dan kasih. Rahmat dan kasih dan mempunyai unsur mubalaghah dan melampau. Apa pula melampau ni pula ni? Tak melampau ni dalam ilmu balaghah, dia ada perkataan itu, pattern itu menunjukkan perkataan itu ekstrim. Bahasa Melayu senang. Kalau nak kata ekstrim, dia sangat penyayang. Dia maha apa ni? Kita letak je maha, letak sangat, letak jadi kalau orang Patah Timur cakap apa tadi? Apa nama ni? Lek-lek. Lek-lek kan tu kata lek-lek. Oh, dia tu orang kuning siong. Oh, contohnya. Dia tu nama dia mubalaghah. Kuning siong. Oh, putih lepuk. Dia orang Terengganu dia tahu tu. Jadi perkataan itu namanya mubalaghah. Dia panggil apa? Mubalaghah, iaitu sifat yang melampau dan mubalaghah. Itu masuk mubalaghah tu. Tapi dalam bahasa Arab ni dia tak perlu letak kat situ kuning siong, putih melepak, tak perlu. Dia pattern ataupun pola perkataan itu menunjukkan ekstrim. Oh, itu di antaranya. Contohnya kalau kita kata Rahman. Oh, daripada perkataan ini Rahman, dia menunjukkan benda itu terlalu, tersangat apa tu? Terjemah tadi tu? Tersangat apa kita terjemah tadi? Perkataan Rahman tadi tu? Tersangat pemurah. Rahman. Rahim, tersangat pengasih. Gitulah. Ada sangat-sangat tu. Datang daripada mana perkataan sangat dan maha itu? Datang daripada pola tu. InsyaAllah. Itulah sedikit sebanyak tentang ilmu bahasa Arab tu kan. Tak payah banyak-banyak, sikit okey tu.
Kalau banyak nanti kan tak nak belajar pula. Pening kalau banyak-banyak sangat ni, tak nak belajar lah. Tunggu jangan. Perlahan insyaAllah. Jadi, pola yang berbeza. Okey, baik insyaAllah ya. Daripada Rahman ini, keluar juga perkataan Rahim. Cuma pola berbeza. Pola berbeza. Ya? Baik. Jadi, perkataan Rahima ini, perkataan Rahima ini, kata nama sifatnya Rahman, dia punya pola dia fa'lan. Pola dia ni, pola. Pola ni maksudnya wazan ataupun bentuk. Ini kita panggil, kita sebut sekali insya-Allah, sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Bermaksud apa? Kata ekstrim. Kata ekstrim. Okey, yang ekstrim. Saya sebut tadi kalau bahasa Melayu nak buat ekstrim, kita letak perkataan kan. Dia sangat penyayang. Sangat itu maknanya ekstrim. Tapi di dalam bahasa Al-Quran dia tak perlu. Dia pola itu menunjukkan ekstrim. Pola perkataan, bentuk perkataan itu menunjukkan ekstrim. Itu yang dikenali sebagai sirah mubalaghah. Lepas ni kalau orang ustaz-ustaz yang mengajar sebut sirah mubalaghah tu faham tu kan? Sirah mubalaghah, dah faham alhamdulillah. Ia adalah kata nama pola yang ekstrim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, insya-Allah. Baik. Berasal, perkataan rahimah berasal daripada perkataan rahmah, kasih dan sayang. Subhanallah ya, bahasa Melayu kita kasih dan sayang. Satu kita ambil kasih, satu kita ambil sayang. Sebab itulah Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, Masya Allah, tepat dah bahasa Melayu kita kan? Masya Allah. Kedua-dua sifat ini mempunyai unsur apa tadi tu sebutnya? Mubalaghah, iaitu melampau, ekstrim. Okey, baik. Maksudnya adalah yang amat pemurah. Jadi penjelasan dia, Ar-Rahman adalah nama Allah yang khusus baginya sahaja. Sebab itulah kita tak boleh letak nama Ar-Rahman kecuali pada Allah. Letak pada orang boleh? Boleh letak Abdur Rahman. Barulah boleh. Kalau nama dia Rahman saja sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Sebab itu nama untuk Tuhan Ar-Rahman. Ya, insya-Allah. Ada juga nama Rahman. Boleh kalau tahu tak nama dia Rahman. Dia tak depan. Itu Abdul lah tu agaknya. Abdur Rahman kan? Insya-Allah. Itu dia. Ar-Rahman tu khusus untuk Allah. Tidak boleh digunakan oleh makhluk. Rahmat yang menyeluruh, merangkumi semua makhluk. Sama ada yang beriman ataupun tidak. Sama ada yang beriman ataupun tidak, Allah Ta'ala akan bagi Rahman kepada dia. Bersifat mutlak dan tidak terbatas. Allah menyifatkan dirinya di akhirat juga Ar-Rahman. Al-mulku yawma izinil haqqu lir-Rahman. Nama Ar-Rahman ni kalau kita seru dia kan, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, cantiknya. Maksudnya yang maha, yang amat pemurah. Rahman. Baik. Rahim pula. Bezanya ialah Rahim ni diterjemah sebagai yang amat pengasih, Rahim. Ar-Rahim sifat eksklusif Allah untuk orang beriman yang boleh disandarkan kepada manusia dalam konteks tertentu. Boleh? Boleh kita kata Rahim, boleh pada orang. Masya Allah, anta rajulun Rahim. Awak orang yang Rahim. Masya Allah, anta muslimun Rahim. Boleh. Ahmad Rahim. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kata Ahmad Rahman, salah. Dari segi penggunaan bahasanya, salah. Ya? Okey, baik. Boleh disandarkan kepada manusia, tetapi seada eloknya kita letak Abdur Rahman, Abdur Rahim lah. Kalau nama dia Rahim saja pun boleh. Nama saya Rahim, boleh. Sebab perkataan itu boleh diletakkan pada manusia, tak ada masalah. Berbeza dengan Ar-Rahman, tidak pernah digunakan untuk makhluk, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jelas insya-Allah. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Baik.
Kita pergi kepada ungkapan yang kedua yang kita ambil je kan, kita tak pilih semua perkataan. Perkataannya adalah perkataan alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kita akan jumpa di dalam bahasa Al-Quran ini atau bahasa Arab ni banyak perkataan datang daripada root ha mim dal. Mari kita tulis sama. Root ni adalah ha mim dal ya. Macam tu. Mim dal. Mim dal. Mim dal ni keluar perkataan sekali, kita ulang insya-Allah. Mim dal ni alhamdu. Lagi? Kita sebut nama. Mahmud. Lagi? Nama Nabi kita Muhammad. Nama pelakon yang meninggal 3 hari lepas ni, Allah yarham nama dia Jalil Hamid pun datang daripada perkataan Hamidah juga lah ya. Amin. Allah yarham meninggal saudara kita. Jadi apa lagi? Mahmud. Apa lagi? Muhammad, Ahmad, nama Nabi kita. Yang kita sebut di dalam apabila kita rokok dan kita iktidal tu nama dia Sami Allah. Sebut sambung. Sami Allahu liman hamidah. Itu perkataan root, itu maknanya dia punya verb hamidah. Cuma kita letak hamidah. Hamidah. Medah ni nya ni hamidah. Jadi Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah tadi. Ini dia hamidah fa'il mudhari' yahmadu, dan dia punya noun. Sebut noun lah kan. Noun ni hamdan. Nama orang nama Hamdan. Nama orang namanya Hamidah. Tapi belum jumpa lagi nama orang Yahmadu. Nanti kalau masmuka ismi Yahmadu. Masya Allah, fi'il mudhari'. Ya, pelik pula bunyi kan. Tapi fi'il madhi ada. Masmuki ismi Hamidah. Masya Allah, Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tapi Hamidah itu pada Hamidah. InsyaAllah. Puji. Maksud Hamidah tu ialah puji. Macam mana tadi? Hamidum Majid. Hamid di dalam doa kita apabila kita azza fahazan, innaka Hamidum Majid. Apabila kita tahiyat akhir kan? Innaka Hamidun Majid. Hamidun maksudnya yang terpuji. Yang sangat terpuji. Hamidun. Yang sangat terpuji. Sama dengan Mahmud. Mubalaghah juga. Itu pun nama dia mubalaghah. Sangat terpuji. Puji. Jadi fungsi bahasa. Alhamdu di dalam bahasa hanya digunakan untuk memuji Allah. Adapun sesama makhluk kita guna madah. Madah. Macam mana perkataan madah? Bahasa Melayu ada madah-madah ni. Dia bermadah. Madah tu maksudnya puji. Tetapi untuk sesama kita sebut madah. Dengan Tuhan kita sebut alhamd. Pun perkataan madah ni pun mim, dal, ha. Kalau perkataan yang puji tadi tu ha, mim, dal. Kita balik je, sama je. Dekat sini ha, mim, dal. Dekat sini mim, dal, hal. Perkataan yang sama tadi. Pusing-pusing saja. Sama makna pun lebih kurang iaitu puji. InsyaAllah. Itu dia. Jadi perkataan lafaz alhamdu ini digunakan untuk memuji Allah. Alhamdu. Pujian bagi Allah hanyalah milik Allah. Pujian itu hanyalah milik Allah. Pujian itu menuntut syukur daripada yang memuji. Ini bermakna apabila seseorang itu menyebut alhamdulillah, sebenarnya dia menyatakan kesyukuran kepada Allah.
Itu dia. Begini saya cerita sikit insya-Allah. Alhamdu ni dia adalah gabungan di antara puji dan syukur. Dia digabungkan sekali. Ada unsur syukur kat situ. Kalau madah ni kita puji kerana dia itu kaya, pemurah, puji dia. Kerana dia baik, madah. Puji. Tetapi kalau hamdu ni dia lebih kepada kita memuji dia kerana berterima kasih. Puji berterima kasih. Contohnya orang bagi kat kita sesuatu, kita kata terima kasihlah, baiknya hati. Contoh dia kan. Terima kasih tu terima kasih. Lepas tu puji dia, baiknya hati. Pemurahnya awak. Pemurahnya awak tu puji. Terima kasih tu terima kasihlah kan. Jadi kalau kita nak kata satu perkataan yang menggabungkan ucapan terima kasih dan puji sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah ialah gabungan antara syukur dan terima kasih. Apabila seseorang bagi kepada kita sesuatu, kita kata alhamdulillah. Ataupun orang bagi kita sesuatu, kita puji dia kan. Terima kasihlah kerana bagi. Awak ni orang baik. Contoh puji dia kan. Terima kasih dan puji. Lepas tu orang yang beri tu dia kata alhamdulillah. Maksudnya apa tu? Pujian dan terima kasih hanya layak untuk Allah, bukan untuk aku. Aku ni sebab sahaja. Itu maksud alhamdulillah. Kita nak faham dia punya makna alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah tu ialah apabila kita dapat sesuatu, kita sebut alhamdulillah, maknanya terima kasih dan pujian ini hanya layak untuk Allah. Sebab itulah ada orang-orang yang kita katakan orang yang berilmu kan. Bila dia bagi kita sesuatu, kita kata terima kasih. Jadi perkataan saya sebut tadi tu, alhamdu ini, hamidah ini, dia adalah gabungan di antara terima kasih dan puji. Alhamdulillah kan. Kalau kita nak kata syukur saja kita sebut asyukru. Sebut apa tu? Syukran. Asyukru. Itu terima kasih. Kan? Asyukru. Tetapi kalau kita kata nak terima kasih dan puji sekali, sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kaedah saya sebut tadi itu sekali lagi ulang insya-Allah yang kita dalam online kita apa? Alhamdulillah ini adalah satu perkataan yang menggabungkan di antara unsur terima kasih dan puji. Apabila seseorang tu beri kepada kita sesuatu, kita kata terima kasih, dia akan jawab alhamdulillah, iaitu pujian dan ucapan terima kasih itu hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas insya-Allah? Jelas ya? Yang dimaksudkan dengan alhamdulillah itu. Kadang-kadang tu saya dengar ada juga orang Arab yang style dia gabung sekaligus. Kata terima kasih, dia akan sebut alhamdulillah wa syukrulillah. Itu lagi hebat lah tu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebenarnya alhamdulillah itu dah cukup dah. Dia ada unsur terima kasih dan ada unsur puji. Bila orang bagi kita puji dia dan kita terima kasih kat dia, itu makna alhamdulillah. Baik, perkataan Allah lillah itu, perkataan lillah ini dia perkataan Allah. Lepas tu dia letak perkataan li. Li itu maksudnya untuk Allah ini, Allah lah. Bila bergabung antara li dengan Allah, dia jadi lillah. Sebutnya jadi lillah. Lillah. Baik. Sebab itu ada sahabat saya, dia kata amalan kita ni sama ada lillah ataupun lillah. Kalau lillah tu kerana Allah, satu lagi kerana lillah. Sama ada lillah ataupun lillah. Apa lillah tu? Lillah nama maksudnya. Kalau tak kerana Allah, lillah. Betul juga tu. Cantik juga tu dia punya bahasa tu. Kalau tak kerana lillah,
dia akan jadi lallah. Lallah tu mana lallah lah. Jadi kata partikel li itu biasanya membawa makna bagi ataupun untuk. Adapun dalam ayat ini ia memberi konotasi nahu yang lebih mendalam, maksud milik. Alhamdulillah, pujian, terima kasih itu hanyalah exclusively, begitu bahasanya, layak untuk Allah sahaja. Manusia ni hanyalah sebab. Saya memberi kepada anda bantuan, dia kata terima kasih. Kita pun sebut alhamdulillah. Terima kasih dan pujian itu hanya layak untuk Allah saja, sebab saja. Itu dia maksud alhamdulillah. Itu besar makna alhamdulillah ni kan, kita sebut setiap hari tu. Besar makna dia. Okey, baik. Itu sebab kita tadi tu. Alhamdulillah ini dia ada unsur puji dan juga ada unsur kesyukuran kepada Allah. Syukur dan puji. Kalau puji saja, madah. Puji saja, madah. Kalau ada unsur syukur, alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Anggap tidak. Oh, rahmat. Haji tanya rahmatnya. Okey, soalan bagus tu. Satu perkataan rahman. Dekat mana ni rahman kan? So kita dah jumpa hari ni kan? Kita jumpa perkataan rahman, ar-rahman, lagi ar-rahim. Kita jumpa hari ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita jumpa hari ni rahimah. Rahimah maksudnya sayang. Rahimallah. Bila orang dah meninggal disebut rahimahullah, guna past tense. Bila orang dah meninggal disebut apa? Rahimahullah. Rahimahullah. Apa maksud rahimahullah? Allah telah beri rahmat kepada dia. Rahimah. Kalau perempuan sebut rahimahallah. Tak apa, lebih sikit ya. Begitu kan? Daripada perkataan rahimah ini keluarlah satu perkataan namanya rahmah. Ada ta. Bila Hajah tengok ada ta ini, dia menunjukkan itu adalah noun ataupun kata nama. Maksudnya apa dia bahasa Melayu dia panggil ya? Nama terbitan. Ini maksudnya memberi rahmat, ini yang maha memberi rahmat, yang ini maksudnya rahmat. Rahmat ni kerahmatan, keberkatan. Orang fikir panggil blessing. Senang dia dah blessing. Jadi kalau rahmat ni dia jadi macam kata terbitan. Rahmat. Sebab itulah ada orang nama dia Rahmat, ada kan? Tuan Haji Rahmat. Ada katanya Tuan Haji Rahmat, ada Rahmat. Rahmat itu dah noun ataupun kata terbitan. Dia bermaksud blessing. Rahmat. InsyaAllah rahmah. Masjid kita tu, masjid yang dekat Ganggu tu nama dia masjid. Itu rahimah. Masjid rahimah. Ada daripada rahim, lepas tak kat situ. Mungkin ada nama sembedi kot rahimah tu, Allah alam kan. Okey, baik. Rahimahullah. Okey. Ini dekat mana? Rahimah. Konotasi mana tadi tu? Konotasi. Ni. Saya tanya dia, adapun di dalam ayat ini ia memberikan konotasi nahu yang lebih mendalam. Konotasi ni, apa benda mana konotasi kan? Kita minta ya, makna. Sebab kita Ustazah Azlina dengan Dr. Suraya dia yang tolong Dr. Azlina dan Dr. Suraya yang buat audio ni. Jadi saya menyampaikan je. Konotasi dikata makna. Konotasi maksudnya makna. InsyaAllah. Konotasi maknanya nahu maksudnya kaedah. Nahu maksudnya kaedah ataupun grammar. InsyaAllah. Okey, baik. Memberi makna nahu yang dalam. Baik.
Kita pergi lagi. Sikit lagi insya-Allah kita habiskan untuk surah Al-Fatihah ni. Nombor 4. Penegasan melalui konsep pendahuluan dan penakhiran. Pendahuluan dan penakhiran. Ini kita kena faham sikit insya-Allah ya. Penakhiran dan pendahuluan. Okey. Takdim dan takhir. Kalau takdim dahulukan. Kalau takhir pengakhiran, lambatkan. Ingat tak keadaan takdir takhir itu aja dekat mana kita guna keadaan takdir takhir? Solat orang musafir dipanggil solat jamak apa? Jamak takdim, jamak takhir. Kalau takdim itu kita nak jamak Zuhur dengan Asar. Kita solat Zuhur lepas tu masukkan Asar dalam tu. Itu dipanggil takdim. Maksudnya kita dahulukan ambil yang Asar tu letak dalam Zuhur, dipanggil takdim. Bila kita sembahyang Asar, lepas tu kita ambil Zuhur letak dalam Asar, dipanggil takhir. Ada dua benda, iaitu takdim, takhir. Selesai insya-Allah tu. Jadi perkataan ni saya terangkan sikit ya. Perkataan iyyaka na'budu ini ada unsur takdim, ada unsur takhir. Tapi saya terangkan insya-Allah. Mungkin kita nampak macam susahnya nak faham ni. Senang je gini ya. Ini iyyaka na'budu ni. Asal perkataan iyyaka na'budu ni, okey, iyyaka na'budu ni asalnya adalah na'buduka. Na'budu maksudnya apa ya? Na'budu kami sembah. Mana kaminya? Na. Simbol na tu adalah kami. Na'budu. Mana engkau? Engkau ni adalah engkau. So kita ada dua perkataan. Dia panggil na'buduka. Na'buduka tu kalau terjemahannya maksudnya kami. Kami nun ini. Budu ni dia punya makna menyembah. Mu ni adalah ka tu. Jadi sebutnya na'buduka. Okey. Apa yang berlaku ialah takdim dan takhir. Apa kaitan solat musafir kat sini? Dia tak ada mengenai pun. Ini takdim takhir dalam ilmu nahwu bahasa Arab, balaghah namanya. Bukan fiqh tu, bukan. Sekarang ni dia letak ka ni kan, engkau ni didahulukan. Letak depan. Sepatutnya ka ni letak kemudian. Kami sembah engkau. Engkau tu letak kemudian. Tapi dia awalkan. Akhirnya ka ni letak kat sini. Buanglah kat sini ni. Jadi sebut sekali. Sebut sekali. Cuba sebut. Ka na'budu. Ka na'budu. Ka na'budu. Perkataan ka ini dia ka tu dia satu perkataan. Ka tu dia tak boleh duduk seorang. Dia kena ada sebelah dia tu perkataan lain. Dia gitu. Ka ni dia tak boleh perkataan itu tak duduk seorang. Dia kena ada orang yang tolong join dia. Contoh perkataan ka ke hu ke. Dia tak boleh tiba-tiba hu tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada kitabuhu. Dia kena ada gitu lahu. Dia tak boleh. Dia perkataan tu mesti ada combination dengan perkataan lain. Jadi kalau kita dah ambil ka ni letak depan, jadi ka na'budu dari segi bahasa ni salah. Kena letak sesuatu supaya ada yang attach dengan dia. Jadi datanglah perkataan iya tu. Iyyaka na'budu. Apa maksud iya? Tak ada makna. Tapi tu apa di situ? Dia ada untuk supaya dapat join dengan ka tu. Sebab ka ini tidak boleh duduk seorang-seorang. Yang boleh duduk seorang-seorang ialah anta. Anta, ana. Yang ni boleh duduk seorang. Anta muslim. Ana muslim. Boleh duduk seorang. Anta kata perkataan, muslim itu perkataan. Tapi kalau ka dia tak boleh duduk seorang. Dia kena ada sesuatu.
Dipanggil apa ni? Dipanggil domer. Domer muttasil. Domer yang mesti ada sambung. Sambung tu maksudnya dia kena ada perkataan lain yang terus sambung dia. Ka. Tak boleh kata Assalamualaikum. Ka Ali. Ini salah. Dia kena sebut anta Ali. Ana Muslim. Ini tak boleh. Begitu juga dengan ana. Ana pun dia ada satu perkataan yang kita panggil muttasil, ya. Ya. Contohnya dia kata solati. Ya, itu maknanya saya kan. Tak boleh tiba-tiba ya saja, tak boleh. Dia kena ada satu perkataan yang attach dengan dia. Baru je. Na tu maknanya kami. Na tu dia panggil na fi'il mudhari'. Nanti kita baca lagi ya. Jadi na tu maknanya dia simbol pada kami. Kalau saya letak alif. A'budu dalam surah Al-Kafirun. La a'budu. Maknanya aku tidak. Aku bagaimana? Bagi pada simbol alif. Aku. Kalau kami na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau saya ana la a'budu. Di sini simbol gitu je. Dia bahasa Al-Quran ini dia banyak simbol. Nak faham simbol dia tu kena belajar sikit, insya-Allah faham simbol-simbol itu. Simbol dia. Simbol gitu. Cacah-cacah gitu je. Jadi kalau kita kata bila kita pindahkan, kita kembali kepada asal tadi ya. Bila kita pindahkan ka itu ke depan, ka itu dia panggil kata nama yang bersambung. Jadi dia tak boleh duduk seorang. Kita letak iya. Apa maksud iya? Tak ada makna. Tak ada makna. Yang ada maknanya ka. Iya itu dibawa untuk memberi makna sambungan. Jadi kami sembah, akhirnya jadi maknanya engkau yang kami sembah. Mana engkau ni? Ka. Iyyaka na'budu. Asalnya apa? Na'budu. Asalnya na'buduka. Akhirnya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya itu datang dari mana? Hanya ini datang daripada takdim dan takhir. Sebut sekali solat takdim dan takhir. Bukan solat takdim takhir, bukan. Maknanya didahulukan ni dan didahulukan engkau ini timbulnya makna hanya tu. Kalau kita nak mudah, nak buat contoh mudah senang gini lah. Apa maksud I love you? I love you dalam bahasa Arab apa? Wahibbuka. Wahibbuka ni maksudnya saya sayang awak. Saya sayang awak. Mana saya ni aku tu. Ka tu engkau. Wahibbuka. Kalau sayang orang perempuan, wahibbuki. Wahibbuka. Tak apa dah saya contoh ya kan. Wahibbuka maknanya saya sayang awak. Kalau dia nak kata hanya awak aku sayang, kita nak buat. Hanya awak saya sayang. Tu macam ambil ka ni tak depan. Sebut macam mana? Iyyaka uhibbu. Iyyaka uhibbu. Maknanya hanya engkau seorang yang aku sayang. Engkau seorang tu datang berian lah. Okey, boleh tu insya-Allah. Ada hamba Allah tu dia nak bagi bunga hari kasih pada kamu. Valentine, ya. Dia kata penjual bunga kata nak berapa kuntul bunga? Nak berapa bunga tu? Nak 4. Lepas tu tulis apa? Tulis iyyaka uhibbu. Iyyaki. Kalau iyyaka uhibbu satu bunga jelah. Ini 4 bunga tu iyyaka. Setiap tu iyyaka uhibbu. Iyyaki uhibbu. Dia tak kena tu. Sebab iyyaka ni untuk seorang saja. Itulah tu insya-Allah tu iyyaka tu ada selingan macam tu insya-Allah Minta maaf. Okey. Nak terangkan mana iyyaka tu.
Kalau kata uhibbuka atau uhibbuki, dia boleh pergi uhibbuki wa uhibbu hadhihi, boleh baca di mana. Tapi kalau iyyaki uhibbu, oh dia dah khusus dah. Hanya engkau seorang. Itu nama dia taqdim dan ta'khir di dalam ilmu balaghah. Okay. Begitu juga dengan penegasan eksklusif di dalam ilmu balaghah. Sebab tu sebut ilmu balaghah tadi kan, ilmu keindahan dan kesenian bahasa. Sebenarnya tuan-tuan yang saya nak ceritakan, ilmu balaghah ini dibangunkan oleh orang-orang Arab untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami keindahan bahasa Al-Quran, dia orang bangunkan satu ilmu, nama dia ilmu balaghah, yang dibuat selepas, yang dibukukan selepas kematian Nabi Muhammad SAW, kewafatan Nabi 200 tahun. Orang bukukan ilmu untuk menikmati keindahan dan kesenian bahasa Al-Quran. Nama ilmu tu ilmu balaghah. Sebenarnya nama ilmu balaghah iaitu ilmu khusus untuk mengkaji dan memahami kesenian dan keindahan bahasa Al-Quran. Nama dia ilmu balaghah. Yang anak kita belajar dekat sekolah agama ni kan ilmu balaghah. Dia ditulis dan dibukukan 200 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Maknanya sebelum 200 tahun tu dia orang faham secara nature. Dia faham secara nature, dia dah faham dah. Dia tak perlu ilmu. Lepas tu apabila Islam tersebar sampai ke Parsi, sampai ke Tanah Melayu, sampai ke kawasan luar ni, orang mula nak bukukan ilmu tu. Sebab nak ikut orang Arabnya nature je. Orang Arabnya by nature dia faham. Tapi kita ni by nature tak faham. Nak kena belajar. Jadi bukukan ilmu balaghah. Ya, ilmu ni kalau orang nak memahami bahasa Al-Quran, keindahan dan kesenian dia kena belajar ilmu balaghah. Sikit je lah, tak banyak pun. Belajar sikit-sikit. Ada buku dia insya-Allah. Kalau tak ada buku pun pergi ke YouTube tu tulis je ilmu balaghah dalam Quran. Tiada lah ustaz yang tolong mengajar tu. Kalau tak ada kat Malaysia, ada kat Indonesia. Ramai. Alhamdulillah. Jadi penegasan eksklusif di dalam ilmu balaghah, struktur begini dikenali sebagai uslub al-hasar. Oh, dia banyak istilah pula ni. Uslub al-hasar ni maksudnya memberi makna hanya ataupun khusus. Uslub al-hasar. Ambil dia ilmu tu. Uslub al-hasar nama dia. Menafikan riya dan syirik dan pergantungan selain daripada Allah. Begitu juga dengan perkataan iyyaka nasta'in. Nasta'inuka. Asalnya apa? Kita tengok sama. Nasta'inuka. Kami minta pertolongan denganmu. Akhirnya ka ni didahulukan. Itu namanya takdim. Jadi ka didahulukan. Lepas tu ka tu tak duduk seorang-seorang. Dia kena ada perkataan yang tolong duduk sebelah dia. Dia panggil iyyaka nasta'in. Nasta'in ini dia bermaksud meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan atau kepada engkau lah sahaja kami minta pertolongan. Okey, baik. Yang nombor 5 ya. Nombor 5, sikit lagi insya-Allah. Nombor 5. Ini kita nak belajar sikit je ya. Sikit je dia punya istilah-istilah dia. Tuan-tuan, kita jangan risaulah istilah tu. Kita nak belajar sikit je. Na'budu, nun ini, nun di awal ni. Nun di awal ini dia ni dikenali sebagai fi'il mudhari'. Apa maksud fi'il mudhari'? Iaitu present tense, perbuatan yang sedang berlaku. Yang ini dia nak kata kami sentiasa sembah engkau dan kami sentiasa minta pertolongan dari engkau. Dia nak kata begitu sentiasa. Jadi dia guna dalam bentuk fi'il mudhari'. Asal perkataan itu kalau kita kata past tense dengan present tense, dia asal daripada abada. Ini past tense, abada, past tense, abada, lepas tu fa'il mudhari' dia ya'budu. Ini past tense, ini present tense. Ini ada abada
Fi'il mudhari'nya ya'budu. Ingat gitu je. Abada ya'budu. Nanti kita jumpa abada past tense. Telah menyembah. Ya'budu sedang dan sentiasa menyembah. Ista'ana fi'il mudhari' yasta'inu. Ingat insya-Allah, iaitu ini nama dia fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Okey, baik. Jadi huruf nun di awal perkataan itu memberikan indikasi makna kami. Na'budu, kami sembah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Okey, baik. Bisa insya-Allah tu. Itu tanda nun di awal tu maknanya kami. Kalau nak ubah kepada aku, tukar nun ini kepada hamzah. Dia gini ya. Nun ini depan ni, kalau tukar kepada ya, tukar kepada ya, itu sebut. Tukar kepada ya. Tukar pada ya. Na'budu. Tukar pada ya. Ya'budu. Maksud ni ya tu dia. Dia sembah. Kalau nasta'in, yasta'in. Ya tu maksudnya dia. Kalau nak ubah kepada saya, letakkan alif. Cuba. A'budu. Lagi. Asta'in. Tukar kepada alif, dia jadi saya. Tukar kepada ta, dia jadi awak. Ta'budu. Tasta'in. Begitu kaedah dia. Jadi ubah-ubah. Jom kita ubah-ubah tu. Kita belajar fi'il mudhari'. Nama dia apa? Nama dia fi'ilun mudhari'. Fi'il mudhari' ni diubah pada depan ni. Ubah pada depan ni yang namanya fi'il mudhari'. Ubah jadi nun, na'budu, kami. Ubah kepada ya, ya'budu, dia. Ubah kepada ta, engkau. Banyaknya Ustaz. Nanti kemudian insya-Allah kemudian kita belajar tu. Nanti saya jumpa lagi tu, saya beritahu lagi ya. Ta. Ya, nun maksudnya kami. Nun maksudnya kami. Kalau nak kata saya, hamzah. A'budu. Itu dalam surah apa? Al-Kafirun. Iyyaka na'budu. Lepas tu dalam surah Al-Kafirun. La a'budu. Saya insya-Allah tu. Ta tu maksudnya engkau. Engkau. Ta'budu. La a'budu ma ta'budu. Apa dengar tu? Sebut sekali qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La. Apa maksud la? Tidak. A'budu. Tidak aku sembah. Ma apa yang ta'budu engkau. Kau tu datang-datang. Wow tu ramai. Ta'budu tak pernah kemudian lah. Yang pentingnya ialah perubahan depan fi'il mudhari' itu sekali dengan ya, sekali dengan ta, sekali dengan nun, dia ada makna dia. InsyaAllah. Oh banyak yang hari kita belajar. Sabar hati insyaAllah, kalau tak faham pun lepas ni faham lah. Begitu. Lepas ni faham. InsyaAllah. Kalau perlahan ya, boleh nak perlahan. Boleh insya-Allah. Perlahan. Boleh insya-Allah. Nanti kita pergi kemudian nanti itu. Yang muttasil dengan dhamir tadi lah. Dhamir tadi. Yang ini dhamir ni nama dia dhamir perbuatan. Manakala muttasil dengan munfasil tadi tu dhamir kata nama tu. Kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab ni, dia ada kata nama yang berkaitan dengan perbuatan. Ada kata nama yang berkaitan dengan orang. Buku saya tu orang. Ataupun benda. Ada berkaitan dengan perbuatan. Saya sembah. Itu perbuatan. Nah, ini bukan tanda muttasil ni. Ini dia panggil tanda fa'il.
Dia ada pembahagian dia. Macam bahasa Melayu senang. Saya kat situ je. Saya makan, saya minum, buku saya, buku awak. Dia bahasa Arab lain. Kalau bahasa Arab, saya sembah. A'budu. Saya ni tu. Kalau kita kata buku saya, kitabi. Saya tu ya tu. Ya tu saya untuk benda, tu saya untuk perbuatan. Itu pula banyaknya. Bahasa Melayu bahasa sebenarnya saya baga. Saya makan, saya minum, buku saya. Saya tak berubah. Itu senang bahasa Melayu. Tapi bahasa orang tak begitu. Bahasa Arab, lagi banyak saya dia. Tak macam saya. Saya dalam bentuk ni, saya dalam bentuk ni, lain-lain ubahnya. Macam bahasa Inggeris juga. Sekali dalam bentuk I, sekali dalam bentuk my, sekali dalam bentuk my. Bahasa Inggeris pun sama juga, dia kurang juga. Tapi dia taklah banyak macam bahasa Arab ni. Bahasa Arab lagi banyak lagi lah. Macam we kan. Lepas tu our, lepas tu banyak juga bahasa Inggeris pun. Tapi kita tak perasan sebab kalau kita belajar dari kecil lagi jadi kita tak perasan benda tu. InsyaAllah boleh tu. Bahasa Arab dia punya saya tu masuk dalam perbuatan tu. Saya dia tu sebati dengan perkataan tu sekali. Itu dia. Itu yang biasanya. Okey, baik. Iaitu yang dimasukkan dengan na'budu kami tu kan. Jadi simbol pada kami ni adalah nun. Kalau saya dia akan jadi hamzah. Kalau engkau dia jadi ta. Simbol tu berbeza kan. Kalau kami nun. Kalau saya hamzah. Kalau awak ta. Kalau dia ya. Ingat je lah sikit tu. Ingat je lah. Ingat gini. Kalau saya ni fi'il mudhari' kan? Ni fi'il mudhari' kan? Yasta'i kan? Ataupun fi'il mudhari' bagi perkataan abada ni. Ya'budu ni. Kalau saya a'budu. La a'budu ma ta'budun. Aku mana? Aku Iyyaka na'budu, hanya engkau kami. Kami mana? Nun tu kami. Na'budu. Kami sembah. Mana kaminya? Kami mana? Nun. Lepas tu kalau dia. Ya'budu. Ya ni maksudnya dia. Dia. Kalau engkau. Ta'bud. Kalau dia letak waw nun di akhir tu ramai lah. Awak ramai lah tu. Gitulah. Kita nak faham dia tu. Kalau saya sembah, a'budu. Kalau kami sembah, na'budu. Kalau dia sembah, ya'budu. Kalau engkau sembah, depan ni lah yang alif, nun lagi, ya, ta. Sebut sekali insya-Allah. Anita. Nama orang Anita. Ada Anita. Anita tu ialah tanda fi'il mudhari'. Ada simbol depan tu. Saya, nun kami, ya, dia, tak. Tak depan. Kenapa letak depan? Sebab fi'il mudhari'. Sebab itu sudah berlaku. Tak depan. Okey? Ya? Fi'il madhi tak belakang. Nanti kemudian fi'il madhi tu tak belakang. Fi'il madhi past tense kan? Bila past tense tak belakang. Benda dah lepas. Tak belakang lah. Dia baru mengajar kita kalau benda dah lepas tak belakang. Benda yang sekarang tak. Dia tak depan. Benda yang dah belakang, fi'il madhi past tense. Itu kaedah kita tak faham. Dia bahasa Al-Quran ni logik lah kita katakan. Logik. Yang dah lepas. Ya?
Very detail. Very detail. Orang buat. Kalau perbuatan tu mesti ada orang buat. Mesti ada orang buat. Okey, insya-Allah. Anita, ingat tak Anita insya-Allah? Anita. Oh, ka tu digunakan untuk benda. Benda ke orang ke ka. Contohnya kita kata kereta engkau. Buku engkau. Tuhan engkau. Ka, guna ka. Saya sembah engkau. Engkau jadi objek. Maka dia ka. Tapi kalau yang ini dia untuk perbuatan saja. Perbuatan fi'il mudhari' sahaja. Mudhari'. Anita di depan tu kan. Ka tu engkau untuk benda. Buku engkau. Kereta engkau. Solat saya. Sama juga. Jadi semuanya untuk benda. Baik. Kita tak boleh nak gambarkan tadi sebab bahasa Melayu kita tidak ada kaedah tu. Saja semuanya. Saya sembah kereta saya. Bahasa Inggeris ada sikit. Bahasa Inggeris sikit ada sikit. Ada. Betul tadi. Ada I, ada mine. Ada you, ada yours. Ada we, ada ours. Bahasa Inggeris ada. Bahasa Melayu dia sama je. Sebab itulah apabila orang Melayu kita belajar bahasa Arab ni, dia kena pusing dia punya kepala dia tu. Bahawa kata nama ni berubah-ubah mengikut keadaan. Macam bahasa Inggeris, tapi lebih dahsyat lagi. Dahsyat lagi. Tapi dahsyat pun jangan sampai datang nak belajar sikit. Dapat saya, awak itu cukup tu. Saya, awak, kami dah. Cukup tu. Yang lain tu, perlahan-lahan, insyaAllah kita akan dapat. InsyaAllah perlahan ya. Jelas tu? Jadi, perkataan ihdina ni, perkataan ni nama dia, kita belajar sikit. Fi'lul amr. Fi'lul amr. Apa pula kata fi'l amr ni? Yang atas tadi tu fi'lul mudhari'. Dia ada sekali fi'lul amr. Kalau amr ni maknanya kata suruh. Di dalam bahasa Al-Quran ini kita ada past tense, fi'il madhi, ada mudhari', fi'il mudhari', present tense. Lepas tu kita ada satu perbuatan lagi nama dia amar. Amar ni adalah dia macam command, minta. Apabila kita minta sesuatu tu, kita guna satu perbuatan yang khas, nama dia fi'il amar. Kena belajar sikit. Nantilah kita belajar insya-Allah. Ini kita akan belajar nanti insya-Allah. Sebab itulah ada hamba Allah dia jemput kawan dia orang Arab datang ke rumah dia. Lepas tu dia suruh orang Arab tu makan. Makanlah. Dia guna fi'il mudhari'. Kata sudah kawan tak makan. Dia guna past tense, orang tak makan juga. Dia guna fi'il amar. Dia guna fi'il amar. Contohnya kita kata, apa makan bahasa Arab ya? Makan, dia nak makan. Ya'kulu. Akala. Akala, mana makan? Dia sebut, akala. Orang tak makan tu. Rupanya dia guna past tense. Siapa nak makan kalau past tense kan? Dah makan. Kalau tak makan lah. Lepas tu dia guna fi'il mudhari'. Ya'kulu. Orang tak makan juga. Macam tak pelawar dia kan? Ya'kulu. Dia kena guna fi'il amar. Iaitu kul. Wah, aku dah kamu makan. Kelaparan kawan tu. Tunggu mas. Nak cerita ni bahawa perbuatan suruh itu dia ada khas. Macam bahasa Melayu kita, telah makan, sedang makan, makanlah. Senang bahasa Melayu kita. Allah. Kejap dia belajar kan. Senang. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita bahasa yang senang. Bahasa Arab kalau kita sebut, silap sebut, orang tak makan. Kalau tak makan, dia kata mungkin past tense ni. Jadi, ini apa dia? Kata kerja suruhan. So, dia ada tiga, iaitu fi'lul madhi, past tense, fi'lul mudhari', present tense. Satu lagi nama dia fi'lul amr, iaitu perbuatan yang menunjukkan suruh, minta. Perkataannya gini. Yang pertama ni nama dia madhi. Maksudnya past tense. Madhi. Hada. Lepas tu dia ada lagi
Yahdi. Fi'il mudhari. Yahdi. Tanda dia apa tanda dia? Tanda ya dia kan? Ingat tak ya tadi tu? Ya tu maksudnya dia. Ada. Yahdi. Ini fi'il mudhari. Yang ketiga namanya ihdi. Ihdi itu fi'il amar. Tunjukkanlah. Ya inilah makna fi'il amar ni. Inilah fi'il amar. Itu fi'il amar ni. Okey? Boleh tu? Ihdi. Apa maksud hada yahdi? Tunjukkanlah. Hada yahdi. Manakala imbuhan na di akhir itu memberi indikasi makna kami. Tunjukkan kami. Show us. Tunjukkan kami. Dia perkataan lain. Perkataan lain. Tunjukkanlah kami. Itu maksudnya. Okey, baik. Jadi, okey, baik. Yang untuk tadabbur tu kita baca sendiri insya-Allah. Jadi, dia punya itulah bahasanya, ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian satu lagi kita nak beritahu insya-Allah, ada masa 2-3 minit lagi ni. Insya-Allah perkataan, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ni kan, dia ada peralihan domer nama dia. Apa maksud domer? Kata kerja, kata nama, kata nama. Kata nama macam dia, awak, kan dia panggil domer. Peralihan domer dari orang ketiga kepada orang kedua. Peralihan domer. Dia di dalam ilmu balaghah, dia ada satu bab nama dia peralihan domer. Peralihan domer daripada orang ketiga kepada orang kedua. Gini saya tunjuk gini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah ini ialah kita anggap dia orang ketiga. Third person. First person saya. Second person awak. Third person dia, kan? Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya kita merujuk pada third person. Segala puji bagi Allah, dia Tuhan sekalian alam. Dialah dia, maknanya kita bercakap tentang third person. Dia yang tidak ada depan kita. Dia seorang berilmu. Maknanya kita merujuk pada orang yang ketiga. Saya bercakap dengan anda sekarang, saya cakap dengan Hajar. Saya kalau sebut saya ni first person. Kalau saya Hajar jadi Hajar, second person. Saya bercakap berkenaan dengan seseorang daripada kita ni. Duduk kat luar sana. Dia panggil dia ataupun mereka. Dia panggil third person. Jadi, di dalam bahasa Quran ini, kalau orang tak faham ilmu balaghah, dia akan kata Quran ini macam tidak selari lah. Sekali third person, tiba-tiba datang first person. Jadi, di dalam ilmu balaghah, dia panggil, ada istilah dia. Ini tidak. Tengok ni, macam mana kita nak faham ni? Alhamdulillahirabbil alamin. Cuba kita terjemahkan. Segala puji bagi Allah. Dia itu Tuhan sekalian alam. Jadi kita merujuk kepada dia. Dia, bukan depan kita, dia. Lepas tu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta bantuan. Kenapa hanya engkau? Sepatutnya hanya dia. Sebab kita yang pertama tadi, kita merujuk kepada third person, dia yang Tuhan yang dia yang maha puji untuk dia maha rahman, kita puji dia. Tiba-tiba hanya engkau. Bagaimana engkau tu? Kenapa? Kalau ikut turutan SPM karangan bahasa Melayu, fail lah. Kenapa fail? Tiba-tiba kau kata engkau Tuhan sekalian, dia tiba-tiba engkau. Patutnya hanya dia kami sebab, hanya dia kami minta tolong. Patutnya gitu, kan? Tapi tak jadi gitu, dia jadi engkau. Kalau ikut karangan SPM, tak lepas lah tu. Tapi kalau ikut karangan yang Tuhan bagi kat kita ni, dipanggil ilmu balaghah.
Dia panggil satu ilmu, nama dia ni kita tulis kat sini. Nama dia apa? Iltifat. Sebut sekali insya-Allah. Kalau Ustaz tak faham, kalau Ustaz sebut kali ni kita faham lah. Iltifat. Iltifat itu ialah peralihan daripada domain first person kepada second person, ataupun second person kepada third person, dia berubah dalam masa tiba-tiba saja. Perubahan yang berlaku secara tiba-tiba. Di dalam bahasa Al-Quran, benda ini membawa keindahan. Tetapi dalam bahasa biasa yang moden ni, dia menjadi satu kesalahan nahu. Tetapi dalam Al-Quran, dia jadi satu keindahan. Macam mana indahnya? Begini, insyaAllah. Peralihan di dalam surah Al-Fatihah, daripada ganti nama orang ketiga pada ayat awal, Alhamdulillahirrabbilalamin, kepada ganti nama orang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merupakan suatu daya retorik Al-Quran yang tinggi yang dikenali sebagai iltifat. Nanti ya, depan kita baca nanti. Makna utamanya ialah membangkitkan kesedaran hati pembaca serta menghadirkan pengalaman penghambaan, munajat secara langsung kepada Allah. Dan dalam keadaan ini, seorang hamba merasakan kedekatan Allah setelah memujinya dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, lalu pindahkan kepada maqamul ikhbar. Maksudnya apa? Kedudukan penyampaian maklumat kepada munajat. Maqamul hudur wal musyahadah wal munajat, istilah bahasa Arab, iaitu kedudukan kehadiran, penyaksian dan dialog yang intim dengan Allah. Nanti seterangkan, dia masuk gini ya. Asalnya kita kata segala puji bagi Allah Tuhan istilah alam. Makan jauh je dia, kan? Macam jauh je. Sebab kita guna third person. Third person ni ialah orang yang luar daripada bidang kita, bukan duduk kat kita. Bukan depan kita, bukan duduk sama kita. Duduk luar sana. Maha suci bagi Allah, dia Tuhan sekalian alam. Besar kan? Dia seolah mengagungkan dia tu jauh, dia tu agung besar sangat. Lepas tu tiba-tiba kita alihkan domain tu kepada engkau. Seolah-olahnya di depan kita. Seolah-olahnya dia tu di depan kita. Dialih daripada besar tu kepada depan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah. Maksudnya Allah tu maha besar, maha kaya, maha agung, pencipta langit dan bumi dan semua cakar roda tu. Tiba-tiba kita guna tak pesan lah sebab dia terlalu agung. Artinya tiba-tiba iyyaka depan kita seolahnya. Seolahnya dia tu depan kita. Oh, maknanya di dalam tu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung tu, kita seolahnya kita bercakap dengan dia. Walaupun dia mencipta langit dan bumi, tapi dia dengar apa yang kita buat. Apa kita sembah dia. Iyyaka, dah jadi daripada third person kepada second person. Lepas itu pula, ihdinas siratal mustaqim. Engkau tunjukkanlah aku. Itu pun second person juga. Dia cerita macam ni. Dia sebenarnya surah Fatihah ni diturunkan oleh Allah. Allah Ta'ala yang turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Padahal dia yang turunkan. Kenapa dia kata segala puji bagi Allah? Sepatutnya dia kata segala puji bagi aku. Betul tak? Kalau kita tulis surat kepada orang, terima kasih kepada aku. Tapi dia kata terima kasih kepada Allah. Siapa yang turunkan Alhamdulillah tu? Allah. Kenapa dia kata segala puji bagi Allah? Dia guna third person. Kenapa dia tak guna segala puji bagi aku? Dia kata sembahlah Allah. Siapa yang turunkan perkataan sembahlah Allah tu? Allah. Kenapa dia kata sembahlah aku? Itu menjadi persoalan. Itu nama dia iltifat. Iltifat ni dia beri makna yang dalam. Dia memberi makna, contohnya saya tak faham apa kata iltifat ni kan. Contohnya, seorang ibu tu disayang pada anak dia. Bila dia sayang kepada anak dia, dia tak akan guna first person. Dia akan guna third person punya. Tak percaya? Dia akan kata, saya sayang awak. Dia tak kata gitu kepada anak dia. Saya sayang awak. Dia tak kata gitu. Dia kata apa? Ibu sayang awak. Betul tak? Ibu tu third person.
Begitu juga Tuhan Allah Ta'ala turunkan Quran. Dia kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pun siapa? Allah yang turunkan itulah. Kenapa dia tak kata segala puji bagi aku? Dia guna third person. Dia panggil, sistem dia panggil iltifat. Iltifat tu ialah perubahan dhamir untuk memberi makna dekat. Dekat. Jadi ibu itu, oleh kerana sayang pada anak dia, dia tak nak kata saya sayang awak, dia tak nak gitu. Ataupun aku sayang awak, dia tak nak gitu. Dia kata apa? Ibu sayang awak. Siapa ibu? Dia. Kenapa tak kata aku? Itu nama dia iltifat. Jelas tu? Jelas tu insya-Allah iltifat tu. Saya nak bagi gambaran macam mana dia punya keindahan seni bahasa tu. Seni bahasa. Kalau aku sayang awak, dia macam tak sayang je. Ya. Tapi kalau ibu sayangkan awak. Sebab tu lembaga nasihat ni pasal ibu sayangkan awak. Dia budak tu akan rasa macam mak sayang betul lah. Dapat mendekatkan. Yang betul, mendekatkan. Jelas macam iltifat tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maksudnya ialah segala puji bagi aku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya segala puji bagi aku sebab Quran tu Allah Ta'ala yang turunkan. Segala puji bagi aku. Allah ya, Tuhan sekalian alam, aku maha penyayang, aku maha penyayang. Dengan sebab itu, oleh kerana itu, engkau sebutlah. Hanya engkau aku sembah. Sembahlah aku dengan menyebut hanya engkau kami sembah. Itu iltifat. Tengok tu, perubahan dhamir tu. Jadi orang buat kajian, orang putih dah, orang barat, dia buat kajian, dia kata di antara kesalahan besar di dalam Al-Quran ialah penggunaan kata nama yang tak stabil. Dia kata kesalahan grammar di dalam bahasa Al-Quran ini ialah penggunaan kata nama yang tidak konsisten. Sekali aku, sekali kau, sekali awak, sekali apa. Rupanya dia ada seni, nama dia iltifat. Seni. Rupanya dah lama dah orang kaji itu, dah ribu tahun dahulu. Orang buat satu ilmu, nama Al-Quran ini penuh dengan iltifat. Kalau difahami dengan cara bahasa moden, dia akan jadi kesalahan grammar. Fail, SPM ni. Sekali aku, sekali kau, sekali awak, sekali dia. Jadi pening ya. Jadi itu yang saya maksudkan dengan iltifat. Jadi untuk tadabbur itu, masa pun kita dah habis dah, panjang sangat hari ni. Boleh baca kat rumah nantilah insya-Allah ya. Pembinaan tauhid uluhiyah dan ubudiyah di dalam memahami surah Al-Fatihah ni. Jadi minggu lepas raya nanti insya-Allah kita iklankan bila? Mungkin lambat sikit kot. Saya nak beraya dekat negara orang. Tahun ni. Jadi lambat balik sikit. Jadi bacaan dalam rokok kita akan baca insya-Allah. Dan doa selepas solat insya-Allah. Jadi cukup untuk hari ini. Ya cukup ya. Ya Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.